Suami kau kerja kuat. Untung lah. Tak semua lelaki sanggup balik lambat demi keluarga. Alhamdulillah. Mai pun rasa bersyukur juga sebab dapat suami macam tu kan. Dia pun jenis yang tak banyak bercerita lah. Tapi dia buat semua yang tak saya. Dan saya sangat bersyukur. Kau ni baik sangat. Kadang aku pelik. Kau tak pernah syak apa-apa. Maksud? Syak apa tu? Yelah, lelaki ni kan kerja luar, jumpa macam-macam orang. Tak apa. Aku pun percaya je dekat suami aku tu. Kalau kita kan kahwin kan tanpa kepercayaan tu, tak letih ke hidup tu? Puteri pun kawan balik baik Mai kan? Mai pun percaya pada Puteri macam keluarga sendiri. Kalau suatu hari nanti kau tahu sesuatu tentang suami kau sanggup maafkan tak? Maafkan? Maksud kau? Kalau dia jujur, aku sanggup nak cuba faham. Sebab kalau kahwin dengan dia ni bukan dengan ego. Cik. Kau terlalu lembut untuk dunia ni, Masa. Mungkin. Tapi aku percaya orang baik akan disisihkan. Kau tengok nanti. Apa? Awak cakap apa ke Puteri? Tak ada apa-apa. Nak ambil kopi je.